Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga semua berada dalam keadaan cemerlang, bahagia, sihat walafiat, di samping dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini nak cakap pasal punca penyakit metabolisme. Penyakit metabolisme ni contohnya penyakit-penyakit yang tidak berjangkit seperti darah tinggi, masalah tiroid, kecil manis dan sebagainya. Apakah puncanya? Puncanya di antaranya dalam tubuh kita kekurangan beta sel yang memberi sebab kepada malfunction ataupun gangguan di pankreas dalam mengeluarkan insulin yang berkualiti. Maka dengan itu mudah kita dapat penyakit-penyakit metabolisme, darah tinggi, kecil manis. Jadi apa yang kita kena makan supaya cukup zat ataupun cukup bahan untuk membina beta sel ni. Jadi kita kena makan makanan yang ada beta glucan untuk mengaktifkan beta sel dalam tubuh kita bagi melindungi kita daripada penyakit metabolisme. Baik, apakah bahan-bahan yang tinggi kandungan beta glucan? Ada 5 antara makanan yang tinggi. Dan yang bestnya, sebab kebanyakan yang tinggi beta glucan ni adalah makanan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bali. Bali ni cuba-cuba kita buat research, tengok dalam YouTube, tengok resipi ni. Kalau nak cakap sini tak cukup masa. Dia ada banyak resipi-resipi dalam media masa hari ni, macam mana kita nak buat dengan bali. Bali ni kita boleh buat kuih, kita boleh buat kek, kita boleh buat sup, macam-macam. Maka cuba jadikan bali ni salah satu makanan harian kita. Itu nombor 1. Nombor 2, yang banyak beta glucan adalah habatus sauda. Bijirin habatus sauda. Kita boleh tumbuk biji tu sikit, kita rebus, minum air dia hari-hari, ataupun kita ambil minyak dia, ataupun kita kunyah biji habatus sauda. Di samping dia ada tinggi beta glucan, dia ada tinggi juga magnesium dan sebagainya. Sekarang ni orang sibuk kan cari magnesium. Kan dalam sunnah ni cukup komplit. Sudah ada magnesium dalam habatus sauda. Dan yang ketiga adalah tepung gandum merah. Bukan tepung gandum putih. Putih yang awak bawa roti canai tu bukan. Ni tepung gandum merah. Tepung gandum merah ni, kalau kita pergi Tanah Arab, kita makan roti dia, kebanyakannya daripada gandum merah. Roti keping tu, ya, kalau kita biar lama sikit, dia jadi keras. Ataupun tempat kita ni, capati. Ya, makan capati tu. Cuma kena cari yang betul-betul solid. 100% gandum merah. Sebab ada tempat-tempat yang dia orang campur gandum merah dengan gandum putih buat capati. Ada yang guna gandum putih saja buat capati pun ada juga. Maka ni nombor 3. Tinggi dia punya beta glucan. Dan yang keempat adalah cendawan. Beberapa kulat-kulat yang ada tinggi kandungan beta glucan. Dan yang kelima adalah rumpai laut. Kalau di Pantai Timur ni, kalau kita pergi makan kenuri-kenuri orang kahwin, memang ada rumpai laut. Saya takut nak cakap takut salah. Dia panggil sare, rasa sare. Tu sare. Kalau kita pergi makan kampung-kampung di Kelantan, ada sare. Tu rumpai laut. Tinggi kandungan beta glucan. Dan dia merupakan satu makanan yang boleh menstabilkan asid dalam tubuh kita. Jadi, cuba carilah 5 ni. Dan jadikan dia satu amalan harian. InsyaAllah bila kita punya tubuh ni cukup beta sel, maka susah
untuk kita kenal ataupun boleh bantu kita untuk menghindari penyakit-penyakit metabolisme. Saya ulang balik, apakah penyakit metabolisme? Penyakit-penyakit yang tidak berjangkit. Seperti darah tinggi, tiroid, kecil manis dan sebagainya. Moga-moga video ini memberi manfaat. Tolong sebarkan kepada seluruh umat. Hebatnya makanan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah pilih kita semua boleh mati ucap kalimah syahadah masuk syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.